Kita dah tahu waktu terbaik itu kita beli emas, tapi kita nak tahu bila waktu terbaik itu kita jual emas. Dan like dan Steve juga betul juga tuan-puan, pada masa akan datang waktu yang terbaik itu kita jual emas kita. Kita dah mula simpan emas, kita nak tahu bila waktu terbaik itu kita jual emas supaya simpanan emas kita ni dapat beri keuntungan maksimum kepada diri kita sendirilah. Iaitu menurut guru emas saya, ada 3 sahaja waktu terbaik itu kita jual emas kita. Iaitu yang pertama, pada waktu kecemasan. Sekiranya duit simpanan tabung haji, duit simpanan ESP dan semua duit simpanan jangka masa pendek kita telah digunakan hanya di simpanan emas sahaja, bolehlah kita jual emas tersebut untuk bantu kita pada waktu kecemasan. Bila kita ada emas, kita ada duit. Tapi bila kita ada duit, tak semestinya mampu untuk beli emas. Dan yang kedua, bagi tuan-puan yang nak jual emas, pastikan apabila nak jual emas tu hanyalah untuk dapatkan aset yang lebih bernilai. Sebagai contohnya, kita dah kumpul sehingga 1 kilogram emas nak jual untuk beli sebuah rumah. Sangatlah baik, boleh sahaja jual emas untuk dapatkan aset yang lebih besar, iaitu sebuah rumah. Selain itu, tuan-puan boleh juga jual emas apabila tuan-puan sudah capai matlamat simpanan tuan-puan semua. Sebagai contoh, tuan-puan simpan untuk pergi umrah. Tuan-puan kumpul sampai 10 dinar, cukup saja 10 dinar tu jualkan emas tersebut untuk kita capai matlamat kita, iaitu pergi menunaikan ibadah umrah. So, kalau kita dah simpan emas, pastikan jual emas pada 3 keadaan ini sahaja berdapat keuntungan dan faedah yang paling tinggi dengan simpanan emas ini. Bagi tuan-puan yang baru nak mula, belum lagi ada mula simpan emas, terus saja klik link dekat profil saya, daftar akaun secara percuma dan terus mulakan simpanan emas dengan serendah RM100 sahaja. Oleh itu, nak jual emas hanyalah 3 keadaan ini sahaja. Akhir kata, macam biasalah, lesen dan nak simpan emas.